Pernah tak terfikir apa sebenarnya rahsia di sebalik satu sesi pembelajaran yang betul-betul melekat kat kepala kita? Hari ini, kita nak bongkar satu blueprint pengajaran yang luar biasa. Kita akan tengok macam mana topik tata bahasa yang nampak simple je boleh jadi satu pengalaman yang memang tak boleh lupa. So, inilah soalan paling penting kan? Dan jawapannya? Ia bukan magic, tapi reka bentuk yang genius. Dalam perkongsian kali ini, kita akan bedah siasat satu blueprint yang bukan setakat jawab soalan tadi tu, tapi siap bagi kita satu formula untuk berjaya. Okey, jom kita tengok kajian kes kita. Satu sesi tata bahasa Melayu untuk budak-budak darjah 4. Topiknya, kata adjektif cara. Bunyi macam biasa je kan? Tapi, percayalah, cara ia diajar tu memang satu master class dalam pendidikan. Ia tunjuk kat kita macam mana nak jadikan topik paling asas pun jadi sesuatu yang luar biasa. Dan kat sinilah bahagian paling best dia bermula. Lupakan buku teks, kelas ni berlaku dalam satu situasi yang penuh debaran. Latihan kebakaran kat sekolah. Kenapa agaknya? Sebab emosi ni, dia macam gam untuk memori kita. Bila kita rasa sesuatu, kita akan ingat. Dan itulah kunci utama rancangan ini. Okey, mana-mana binaan yang kukuh pun mesti perlukan asas yang padu kan? Sama juga dengan belajar. Jadi, langkah pertama dalam blueprint ni ialah untuk pastikan semua orang betul-betul faham konsep asas dia sebelum kita pergi lebih dalam. Cuba tengok betapa simple dan jelasnya definisi ni. Tak ada istilah-istilah yang pening kepala. Cuma satu penjelasan mudah. Perkataan ni cerita pasal macam mana satu perbuatan tu dibuat. Terus straight to the point, senang nak faham. Ini permulaan yang sempurna. Bila dah faham konsep, kita perlukan tools dia pula. Inilah dia. 5 perkataan utama yang akan jadi fokus. Anggap je ni macam kata kunci yang akan buka pintu pemahaman murid pasal topik ni. Simple, fokus dan sangat strategik. Okey, sekarang kita sampai ke part yang paling penting sekali. Macam mana kita nak bawa perkataan-perkataan ni keluar dari buku dan masuk ke dalam dunia sebenar. Kat sinilah pembelajaran tu mula hidup dan jadi relevan. Cuba perhatikan ayat ni. Perkataan cepat sekarang ni bukan setakat perkataan biasa. Dalam situasi latihan kebakaran, ia ada makna yang berat, ada kepentingan yang besar. Tiba-tiba, tata bahasa bukan lagi pasal peraturan, tapi pasal survival. Inilah dia kuasa konteks. Contoh kedua ni dia kuatkan lagi idea tadi. Jelas bukan lagi pasal sebutan, tapi pasal keselamatan. Ia ajar murid yang dalam keadaan cemas, komunikasi yang terang dan tepat tu boleh jadi penentu antara keadaan kelam kabut dengan keadaan yang teratur. Dan contoh yang ni bagi saya memang paling bijak. Lesson plan ni bukan lagi ajar satu benda, tapi 2 benda serentak. 1, peraturan tata bahasa dan 2, satu pelajaran hidup yang sangat kritikal. Jangan bertindak gopoh. Nasihat ni sama penting tak kisahlah sama ada kita nak bina ayat atau nak hadapi kecemasan. Okey, asas dah ada. Konteks pun dah bagi. Sekarang, macam mana kita nak pastikan ilmu ni betul-betul lekat? Langkah seterusnya ialah pasal pengukuhan. Kat sinilah keyakinan murid mula dibina, sikit demi sikit. Kunci dia kat sini ialah pendekatan 3 level yang bijak ni. Dia macam satu tangga yang dibuat khas untuk setiap murid. Mula dengan kerja senang macam isi tempat kosong, lepas tu naik ke level yang lebih mencabar sikit dan akhirnya sampai ke puncak kreativiti. Reka bentuk macam ni dia raikan yang setiap orang tu berbeza dan paling penting dia pastikan semua orang rasa berjaya. Dan sekarang kita akan tengok macam mana lesson plan ni beralih dari bagus ke tahap luar biasa. Ia tak berhenti setakat tata bahasa je. Ia bawa murid ke peringkat seterusnya, pemikiran kritis. Jom kita tengok loncakan ni. Soalan ni, dia ubah semua benda. Bukan lagi soalan apa, tapi soalan kenapa. Murid bukan lagi setakat guna perkataan gopoh, tapi dorang kena fikir betul-betul pasal akibat tindakan tu. Inilah jambatan antara bahasa dengan logik. Soalan kedua ni pun sama. Dia minta murid tengok perkataan jelas tu bukan sebagai kata sifat, tapi sebagai satu strategi. Macam mana tindakan yang jelas boleh bantu kita selamat. Tiba-tiba, kelas tata bahasa ni dah jadi macam satu latihan pemikiran strategik dan tanggungjawab kita sebagai anggota masyarakat.
Jadi, jom kita undur sikit dan tengok the big picture. Apa yang kita dah tengok ni bukan setakat langkah-langkah dalam satu lesson plan. Ia sebenarnya satu sistem yang direka dengan teliti. Dan sekarang, barulah kita faham kenapa ia sangat-sangat berkesan. Inilah dia, blueprint kejayaan yang kita dah bongkar. Ada 4 prinsip asas yang saling berkait. Mula dengan definisi yang jelas. Lepas tu, letak dalam konteks yang bermakna. Kemudian, bina keyakinan sikit-sikit ikut level. Dan akhir sekali, kaitkan bahasa dengan pemikiran aras tinggi. Formula ni bukan setakat bagi faham je. Ia bagi kita master benda tu. Dan inilah pengajaran paling besar dia. Blueprint ni bukan untuk ajar tata bahasa je. Sebenarnya, ia adalah satu model untuk ajar kemahiran paling penting. Cara berkomunikasi dengan berkesan masa krisis. Benda ni boleh guna kat mana-mana tau. Dalam kelas, dalam bilik mesyuarat atau kat mana-mana je lah situasi yang perlukan komunikasi yang jelas untuk selamatkan keadaan. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Kalau kelas tata bahasa pun boleh ajar kita pasal keselamatan, cuba bayarkan apa lagi pengajaran-pengajaran hebat yang tersembunyi dalam subjek yang kita rasa biasa-biasa je. Mungkin pelajaran terbesar dalam hidup kita sebenarnya tengah tunggu untuk kita jumpa kat tempat yang kita langsung tak sangka.